Oh, dapat ni. Ul. Apa ni? Apa ni? Aduh. Ais. Lepas. Apa ni? Oh. Woi. Selah. Ikan selam. Ul. Ah, Apa lagi ni? lagi. Apa Lagi ni? lagi. Tak payah kita mencing lah. Kita berkumpal. Aduh. Oi, banyak macam ni. Biasa. Selah lagi ni. Selah lagi. Betul dia lah. Hai? Punah kok aja. Itulah nama laut ni kadang. Ni. Tu dia. Ini kan apa? Ikan tambak. Anak tambak. Anak tambak. Anak tambak ul. Jadi kita ikut Pak Joni ngelenceng. Kami bersiap-siap dengan saudara saya Bang Rahul. Kita nak ngelenceng Nak mancing. Kita nak mancing ni kail kawan wai. Jadi siang ni kita istirahat. Wah, dapat kelapa dari Pak Syam. Woi. Mak. Tu dah. Hai ha. Tu dah. Ui. Terima kasih, Pak. Yang lama Pak. Cuma bergabung baru ni lah kan. Oh. Ha. Ya. Janganlah kawan lama lah. Sultan kan ni? Okey, habis kita balik kegiatan tadi. Habis kita balik kegiatan tadi, kita nak ikut Pak Joni untuk ngelenceng. Dia ambil sampan mau ke sini. Oh, dekat sana nampak. Dia nampak dah Pak Joni dia. Tu dia. Oh, bentar Pak. Sekejap. Okey Pak Joni. Okey. Jadi kita ikut Pak Joni ngelenceng. Kami bersiap-siap dengan saudara saya Bang Rahul. Kita nak ngelenceng Nak mancing. Kita nak mancing ni kail kawan wai. Ini kail. Ada. Ni tansi ni. Okey. Tuntun semangat lagi ni. Kita buang jaring dulu. Okey, siap Pak Joni. Mak ini boleh mau tamu dari Malaysia ni Pak Joni. Ni. Okey. Duduk je kau, Pak. Awak duduk je. Okey. Jadi ni persiapan Rahul dengan Bang Joni nak pergi mancing. Di belakang kita ni lah siap-siap. Wah. Siap kita nak stay dengan Kiai ya. Nah itu Rahul. Ini Selamat Kiau. berhasil. Kiau ni. Tarik gini. Mundur. Ni kepas dia, kepas dulu. Okey. Kepas dulu. Okey. Tolong Pak, tekuk Pak Komandan kita. Kita tahan Pak Komandan, tekuk dulu Pak Komandan. Pak Komandan, malam lagi kami lah. Okey, terima kasih. Okey. Mantap. Ah, Bang Joni nak pergi ni. Kalau ada ikan kami ada, mudah-mudahan doakan aja. Mantap. Ni. Oi. Luar biasa band ni. Meh tunggu pantai ya meh. Tunggu je. Aduh. Wah, tengok laut dia. Jauh tak kita Pak Joni? Dekat ni. Oh, depan ni je. Depan ni je. Keng, ini pelampung, ini guram dia. Kelak tengok langsung kita saya buang. Okey. Saya tiap hari ni lah. Masih petang sudah asar. Oh, inilah. Inilah tiap hari makan jaring. Setidak-tidaknya dapat lauk gitu kan. Untuk laut amanah Pak Joni. Amanah. Oh, dia je ni. Cuaca pun tak ada seberapa panas. Kalau angin kuat dengan gelombang kuat, biasa bulan apa Pak Joni? Angin kuat bulan kuat, angin kuat dengan gelombang kuat. Inilah bulan dia ni, November masuk Desember. Dia tergantung air. Air besar, air besar tu angin kuat. Ini kena air surut ni kan, nampak karang tu kan tipis. Nanti bulan depan dah mulai lagi ribut angin petir. Tapi kalau benan ni orang kecil-kecil laut sana, kalau saya ni pakai sampan dekat-dekat aja. Dekat angin kuat itulah air keruh ikan dia. Jauh ke ni Pak Joni? Tidak, dekat ni. Belum biasa ni. Setiap hari ni olahraga ni. Bang Rahul olahraga. Otot ni. Kepas dia dua. Mana ada minyak kan? Tenaga je minyak ni kan. Tapi kalau haus, ini bekal dia. Itulah Air dia. masak. Ni. Kita nak buang jaring. Ni pelampung campak dulu. Okey. Campak. Santai je, slow-slow. Tak boleh terburu. Ni batu guram. Batu apa? Batu guram kami nyebut. Batu guram. Batu guram. Jangan Okey. dia jaring hanyut. Ah. Ulur dulu.
Pepelah ya tak? Pelah dulu, tunggu dia jejak ke karang. Ha? Dulu. Jaga pelan-pelan dulu. Dulu. Foto jangan dia berpintal. Kalau berpintal tak bagus. Baru kiau ni lagi. Oh, biar dia anu sikit. Biar dia berjalan. Okey. Kalau angin kuat, ikut angin aja. Ini angin itu santai. Berarti ngangkat dia kelak bila pagi? Saya angkat pagi besok. Oh, pagi esok. Sudah solat subuh. Oh, Pergilah. ngangkat. Angkat. Tak boleh lama. Kalau lama, kalau ada rezeki, kalau ada ikan tusuk dia. Oh, ha. Sayang kita kan. Ha. Itu juga alhamdulillah kalau lebih Dapatlah jual dah tak? dapatlah jual beli beras kata orang kan. Sambil kita kan. Dapat belanja. Yang ada lah. Inilah dalam ni Pak Joni. Dalam. Ini lah tubik kita sebut dah. Oh, dia bagi. Bagi. Sampai dia habis tol kan. Ni jaging dia. Ni. Ni jaging. Saya nyaring ni hol dari anak saya lagi anak pertama. Ha. Dari anak SD. Benan dulu. Inilah kerja saya. Biasalah kerja laut. Kadang ada, kadang tak ada nama rezeki tadi kan. Kadang macam jaring banyak-banyak gini ada ke tak ada Pak Joni? Ada kosong. Kadang 1 bulan tu bisa-bisa seminggu tak ada ikan. Tapi gini tu kita petang ni tadi habis kegiatan kita ikut Pak Joni untuk melenceng dengan jaring sampai agak jauh sikit tu. Tu homestay kita. Ha, mana tu? Tu homestay kita. Jadi ni tu. Pak Joni berkiau sampai lah ke sini. Semogalah besok dapat. Betul. Ni kalau dekat tempat saudara apa nama dia? Kalau kami di kampung, ini biasa nyebut dia kiau. Adalah yang nyebut dayung tapi lebih banyak kiau Pak Joni Ya, kiau. Berapa meter panjang ni Pak Joni? Ini 30 meter lah. Ni batu guram terakhir ni. Guram terakhir. Ni letak lagi. Ujung penghabis tadi dari pangkal kita Diol. Sana tadi Ni. Ini penghabis dia. Oh ni dia. Ini tanda dia. Okey. Lepas ni? Habis dah? ni kita ke melenceng lah. Melenceng? Oh, baru melenceng? Melenceng dulu. Sampai sebelum maghrib kita kan. Tujuan kita tu di situ. Ni palas ni. Belum melenceng lagi. Melenceng pakai umpas. Tunggu kelong lama. Oh, ni dia gompong. Jangan buat gompong. Sampai dekat gompong Pak Joni. Oh, dapat ni. Ul. Apa ni? Apa ni? Apa tu? Apa ni? Woi! Selah. Ikan selam. Ni dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia atur dia lah kan. Itulah Ul, kalau rezeki nak pergi tu kan. Ul. Apa lagi ni? Tarik lagi. Apa Tarik lagi. Tak payah kita menceng lah. Menceng berkumpal. Aduh. Oi, banyak macam ni. Biasa. Selah lagi ni. Selah lagi. Tengok ni. Ini jangan dikosor. Biasa. Alhamdulillah. Ini pelata nama dia. Pelata. Okey, ni kita melenceng. Tambat Pak Joni Tambat kita tambat. Ini tak apa kita berlabur. Tambat berlabur tak masalah. Apa Pak Joni? Umpan nos tadi. Ini tadi. Ni ke sini umpan. Umpan lain lagi tak perlu banyak-banyak. Duduk dulu. Kau menceng ni santai gitu kan. Okey. Duduk dulu. Gerak terasa kalau dapat terasa jut-jut dia. Dia betok. Dia betok. Betok dia lah. Nama laut ni kadang. Ni. Tu dia. Ini ikan apa? Ikan tambak. Anak tambak. Ikan anak tambak. Anak tambak ikan dia. Ini lemak ni. Baru nak kan kalau dia nak kan. Kalau dia nak. Kalau dia tak nak dah tu. Kadang kita sehari suntuk. Seekor pun tidak kadang. Alhamdulillah rezeki. Rezeki. Dapat lagi? Dapat lagi. Memang mantap betul lah. Langgung. 2 ekor. 2 ekor. Lapar ni. Lama tak pergi dekat seminggu lebih tak pergi sini. Memang biar dia lama-lama kan, biar dia lapar baru pergi. Ni anak tambak. Sama tu Pak Joni ikan dia? Ya, sama. Ikan ni kalau besar kau nyebut tu ikan karang. Ikan karang. Tu dia ikan dia. Wah, tu dia. Ini lagi.
Gabut lagi. Sayang lah gabut. Dapat. Dapat. Ini kecil sikit. Ini kecil sikit. Tapi kecil-kecil ikan juga kan. Ini sempan. Pagi Pak Joni. Dapat lagi. Dia lagi ni. Dia lagi tu. Tambah. Kalau satu ember tu bisa dapat kadang 3 kilo. Baru jual. Kalau lebih, kalau itu untuk lauk aja simpan masuk kulkas. Takut besok tak dapat lauk angin kuat. Kita lauk lah ada kan? Iya. Makan ni lagi ni. Apa dia? Ngabut dia lapar betul ni. Mengganggung. Kalau 2 ekor bahasa orang kampung nyebut mengganggung. Jadi kalau orang tua dulu nyebut ikan gelamak, ikan gelama. Kalau tak jangan lama kan. Air pasang ke insang, air surut ke perut. Kalau orang tua dulu itu kan lah. Ada kan? Itu orang tua dulu gitu kan. Lamanya kan. Kita baliklah air surut. Jadi kita tadi dah mentah jaring, terus palas, terus melenceng. Alhamdulillah dapat ikan. Cukuplah untuk 2 hari dapat Joni. Dapat juga kita pengalaman tengok macam mana kegiatan Pak Joni petang-petang hari. Macam inilah kalau nak cari lauk, pergi ke laut. Dia kalau sebenarnya ibarat kata Pak Joni, kalau kita rajin ke laut, insya-Allah dapatlah. Ya Pak Joni Ya betul. Dekat sana tadi Kak. Mana nunggu lauk Pak Joni? Cantik oh. Uwe. Terima kasih Ul. Terima kasih banyak Pak Joni. Terima kasih. Okey Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya dapat pengalaman baru lagi. Ikut Pak Joni melenceng, ikut Pak Joni nebah jaring, palas, melenceng. Alhamdulillah dapat ikan. Yang mantap perjalanan hari ini.